Sebelum ni Abang Sado share rumah harga pasaran bawah RM50,000. Hampa tak faham, hampa ingat harga rumah RM50,000. Ni rumah ikut harga pasaran. Jom kita tengok. Ni dia geng. Rumah ni di Taman Desa Aman Karangan, Padang Serai. Rumah nampak dah fully renovated. Awning sampai ke depan ni. Kereta boleh masuk 2 biji kereta dekat dalam rumah ni. Dah fully renovated. Jom kita tengok dalam. Ni dia. Memang cantik. Rumah ni berkeluasan 1190 square feet. Beli rumah dapat semua perabot-perabot ni owner bagi. Cantik dah. Dah fully renovated. Plaster ceiling, kipas semua baru. Jom kita tengok master bedroom ni. Ya. Owner bagi sekali dengan katil kat hampa. Dah fully renovated, kipas baru, lampu semua cantik. Ni set dah katil lagi untuk hampa. Hampa tak mahu lagi. Masuk rumah ni dapat semua segala perabot-perabot ni. Harga owner jual sekali dengan perabot. Ini tempat dining hall, ini bilik kedua. Dah buat dah kipas dengan lampu. Bilik ketiga dan dia punya main features ataupun maintain kat ni, toilet dia macam hotel. Full tas sampai ke atas. Nampak tengok toilet dia 1+1 toilet. Dia punya renovated macam hotel dah. Okey, ni bahagian kitchen area. Kitchen area dia pun cantik geng. Warna hitam, eksklusif. Okey, dia dah buat dah tiles je daripada sini. And then dia punya dapur warna hitam. Memang cantik. Luas dapur dia dah fully extend dah. Okey, sini ada ruang lagi. Apa nak buat store kan, letak barang pun boleh. Apa tengok dia punya kitchen, dia memang dah fully extend. Habis papat. Dan berapa harga owner nak jual? Harga owner nak jual RM310,000. Berkeluasan 1190. 3 bilik 1+1 toilet. Hampa beli rumah ni memang berbaloi. Sebab apa? Dapat semua perabot. Hampa masuk rumah ni tak payah buat apa dah. Bawa baju je. Bawa barang hampa sikit-sikit. Jadi, geng, dengar betul-betul Abang Sado bagi tahu harga rumah RM310,000. Jangan ingat RM30,000 pula. Jadi, kontak Abang Sado. Halo sampai jadi.